I rasa I decide untuk asingkan video kek batik dengan video unboxing tadi. Hi guys, good morning. This is my long awaited video. I dah lama teringin nak buat kek batik. But by the way, I ada parcel yang I nak unboxing. I ada buat banyak sangat purchase yang tiba-tiba impulsive purchase tu kan. Sumpahlah, aku rasa gaji aku dah habis. Sekarang baru 9 hari bulan dah habis. Sumpah banyak gila. Aku ni tiap kali unboxing video je mesti banyak kan. Yang pertama kita akan unboxing ni sebab I nak minum sekarang. Macam biasa kalau korang tengok video-video sebelum ni, I dah promote dah barang ni. I dah minum, I dah consume banyak kali. So this one, sumpah tak tipu, I dah consume this one macam dah lebih 6 ke 8 tub tau. And then suddenly dia keluar packaging baru. Smoothie Berry Collagen. Dia dah produk D-Herbs. Dulu botol dia macam ni. Sekarang botol dia macam ni. A bit kecil. Tengok gram dia. Susah lah je. Tapi dia macam besar sikit lah kan daripada yang dulu. Dulu yang tu I beli macam 1.30, 2.45, 2.50. So, yang ni pun sama harga dia 1.30, 33, 2, 50, 55. Ni pun ada kisah dia. I mula-mula masuk live kan sebab I dah lama dah cari. Tapi memang Mama Syahidah tu kata produk ni tengah macam dia nak keluarkan apa? Ingredient baru Orang panggil apa? Version baru lah dia nak keluarkan. So, I tunggulah benda tu. Lepas tu bila I masuk live dia, tiba-tiba dah ada. Harga time tu 1 botol 30, 2 botol 50. I macam, oh, memang harga dia macam tu kot. So, nantilah I beli. Lepas tu, bila macam by the time benda tu dah nak habis, yang tab yang ni dah nak habis, I macam, okay nak beli. 1 botol 33, 2 botol 60. Dah aku menyesal tak beli yang RM50 time tu. Lepas tu, I macam terpaksalah pelan-pelan minum yang ni macam sikit-sikit supaya dia tak habis kan. Usually I akan buat air banyak ni je. Sebab I nak dia manis. Sebab kalau dia tawar tak sedap. Dia nak dia manis. Sebut dia macam ni. Nampak ke? Sudu dia. Serbuk dia sangat halus ya. Tak silap I yang dulu tu dia boleh minum 1 pagi 1 malam. Tapi this one dia kata minum 1 pagi saja dah cukup. Tolong pergi tengok video Aisyah Berry ni. Memang best. I memang sejenis yang sangat cepat naik jerawat. Sangat senang naik jerawat. Tapi bila I consume ni, lagi-lagi time period, selalu kan period je dah naik jerawat besar-besar, jerawat batu, jerawat yang memang sakit tak ada mata tu kan. Sekarang dah kurang. Kurang jerawat tak ada mata. Ni mostly jerawat-jerawat yang ada mata. So dia kurang pedih. I selalu goncang je tau. Dia cepat larut. Tapi yang ni macam susah sikit kot nak larut. I rasa kan video I nak buat kek batik tu macam lambat lagi sebab ada banyak lagi parcel untuk dibuka. Ataupun mungkin kita selit-selit ke macam mana. Ataupun kita terus buat asing. Tapi I dah intro tadi nak buat kek batik kan. Sebab kita unboxing kat dapur ni sebab nak buat kek batik. Dia macam susu. Dia macam berry susu. Before ni dia macam warna pink tau. Yang kedua ni, yang kedua ni pun hasil daripada Join Life. Aku dah cakap I join live sebab nak cari produk-produk yang best. This one Bella Han punya BK.my Vigorous punya hair tonic. I tengok Bella Han tu daripada PKP tau. I tengok video YouTube dia, I follow dia. Memang kalau I buka TikTok, I pun memang I dah follow dia. I macam bila aku follow dia ni kan. Tapi memang dah lama lah I follow dia. Sebab daripada YouTube lagi, I tengok video dia hari-hari dia masak. Konten masak dia, konten I tengok dalam konten apa. Tapi mostly konten masak lah. Time tu dia tak pandai masak lagi. Dia macam main campak-campak je. Tapi mostly dia masak sedap macam tu kan. Kita tengok and then time ni dia memang dah ada produk. Time tu I macam macam best je nak beli. Tapi produk ni mahal. Mahal dalam macam RM80. Time tu kan PKP. Aku pun tak ada duit. Kita kerja pun tidak kan. Kalau ada kerja pun duit tu kena simpan. Sebab kita tak tahu masa depan macam mana. Sebab time tu PKP kan. Bila dah ada duit sekarang ni, kita beli. So kita beli dan kita akan try. Tahulah okey ke tidak. Okay, lepas tu kita beli. Kita beli ni ya. Ini macam biasa kalau korang tengok kotak ni, korang dah tahu kan. This is my favourite skincare. Ini pun satu halnya di mana I buat video untuk macam promote my skincare routine kan. Tapi bila promote video tu macam murah gila. Aku cakap itulah masalah sekarang ni. Mula-mula I buat video macam mask ni okay, sheet mask ni okay. I suka bila I pakai hari-hari. Jerawat yang macam naik hari ni, macam pakai sheet mask malam tu dengan esok pagi, esok malam dia dah kecut. Dia dah macam rata, dah tak ada parut semua. Dia macam tak ada kecut naturally. Kalau macam jerawat yang ada mata, lepas tu kita picit ke apa, dia akan tinggalkan parut. Dia akan tinggalkan kesan merah-merah semua kan. Tapi bila I pakai mask, memang tak ada. Jerawat tu memang macam hilang dengan sangat cantik. Dia
dia tak kacau kulit you macam tu. I promote lah I pakai ni, and then I letak beg kuning. Waktu I tengok beg kuning, aku yang teracun. Macam tu. Sebab harga ni super murah gila. Dulu time I beli, time dia tengah buat campaign dapat hadiah first 3 top 3 semua tu kan. I beli mask ni 14 free 7, harga 108. Paling murah I pernah dapat mungkin RM100. Tapi yang ni hari tu I dapat RM86 macam tu. Lepas tu tolak dengan I punya bonus coin tu 83 sebenarnya. So benda ni sekeping jatuh dalam harga RM3 macam tu, RM3.9. Kalau tak harga dia mungkin jatuh dalam RM4.6, RM4.5. Murah lah kan. So kita beli. So kita sendiri teracun dengan kita punya affiliate. Macam mana weh? So yang tu yang ketiga. Next, this one. Ini pun sama belahan. Sumpah lah aku masuk live dia tu macam semua benda lah aku teracun. Lepas tu pula dia bagi harga murah-murah nak kena battle kan. Kita ni pantang kalau battle-battle ni macam sentiasa nak try nasib. So this one BK Dok Mai. Oh. Dan kita beli full set weh. Tak sabar nak tunggu hair tonic tu sampai. I dah beli full set. Sebab I masuk live hair tonic tu. Tentu I masuk tu hari pertama. Hari kedua I masuk lagi live. Sebab I nak tunggu pea protein dia sale. Tapi bila masuk live dia jual yang trial set dulu. Lepas tu I pun macam try battle dapat trial set. Tapi tak bayar lagi. I pakai trick chop dulu sebelum bayar. Tapi macam kesian. Benda tu macam khianat orang yang nak beli sebenarnya. Jangan buat. Lepas daripada dia jual trial set tu, dia jual full set. So I macam full set tu lagi baloi. Aku try battle ni. Dapat juga. So macam bila nak bayar tu kan kakak, mana yang better? Nak try yang trial set ke nak try yang besar terus kan? So kakak I kata besar terus walaupun harga dia double. Tapi bila kira balik lagi berbaloi sebab dia full set. Trial set tu harga half daripada ni, tapi dia trial set macam kecil-kecil macam tu kan. Dia ada tonic tadi. Lepas tu dia ada scalp cleanser. Lepas tu scalp hair elixir. Tak tahu macam sebut ELIXIR. So ada hair vitamin serum. I tengok review, ramai kata rambut tumbuh, rambut makin sihat semua. So kita sebagai perempuan yang pakai tudung hari-hari, berjalan tengah panas, setiap hari berpeluh semua, kita kena try something yang boleh cantikkan dalaman kita. Macam I cakap before ni, walaupun dia hanyalah rambut, kena jaga. Rambut ni tak pernah tinggalkan kita. Kenapa kita nak tinggalkan dia? Last but not least. Besar yang ni lah benda yang I tunggu-tunggu dalam live Bella tu. Ada satu lagi ke patutnya? Oh, dia sekali kan. Sebab I beli yang ni pun satu. Kalau korang tengok dia, sekarang dah kurus gila. Daripada dulu dia berisi, pada pregnant semua dia kurus gila. Gila-gila. Macam tinggal tulang je dia. So I macam, seronoknya kita ni mudah teracun. Bukanlah influence. Bukan influencer. So kita macam nak try sebab sekarang ni sumpah I dah naik gila berat. Kan, I rasa I dah naik berat. Hari ketiga kot lepas daripada sale yang pertama, yang kedua dan tu. I masuk hari ketiga, dia memang tengah sale pea protein isolate. Dia mahal. Harga sebenarnya macam 120 macam tu. Satu pack yang macam mungkin tahan 2 minggu. Battle yang pertama I tak dapat kot. Tak silap I harga berapa dia letak. Mungkin 80 ataupun 75. I tak dapat, tak lepas. Lepas tu battle kedua tak dapat, tak lepas. Battle ketiga dan keempat I dapat. Yang ketiga tu macam dalam harga 85. Yang keempat harga dalam 83 macam tu. Pertama tu I ambil flavor choco banana. Lepas tu I sajalah battle yang kedua, French vanilla. Dia ada 3 flavor, choco banana, French vanilla dengan hazelnut coklat. Hazelnut coklat tu sold out. Dia buka untuk 2 tu je kan. So I battle dapat 2 flavor. So I macam nak beli 2 je kak. Macam tu kan. So kita belilah 2. Habis duit aku. Kalau korang kira, I rasa dalam masa seminggu tu I habis dalam 800 juga lah. Kejut? I pun terkejut. Aku gila. Lepas tu inilah dia shaker. Patutnya I dah ambil shaker dekat battle pertama tu. I tak payah ambil yang battle kedua shaker. Tapi I rasa harga dia sama. So macam ambil je lah dua-dua. So ada 2 shaker. And then this is the main character. Okay Dok Mai. Sama. Terus nampak. So this is the pea protein. Kalau korang pernah nampak, pernah lalu FYP korang, inilah dia weh. I macam teringin nak rasa. Dia ada manfaat-manfaat dia lah yang I dengar cara nak minum dia. Sebelum breakfast minum 1 scoop atau 2 scoop lah. Bella buat 2 scoop kot. Tapi I rasa I akan buat 1 je sebab dia mahal. 1 scoop, lepas tu makan telur rebus 2 biji. Lepas tu dia kenyang sampai petang, baru dia minum lagi sekali, and then dia makan dinner. Dan macam benda tu dapat calorie deficit lah. Instead of macam tiap-tiap masa nak makan. I ni sebelum I masuk company sekarang ni, breakfast pun jarang. Tapi disebabkan masuk company ni, breakfast dah lapar. Setiap hari bawa breakfast, nasi lemak setiap hari.
tak nasi lemak, buat biskut cicah air. Lepas tu tengah hari makan lagi. Lepas tu balik rumah makan lagi. Orang mana aku tak naik berat kan? So kita kena ada benda ni untuk kontrol makan kita. Sebab Bella kata lepas minum ni memang akan kenyang sebab kita dah intake, kita dah ambil protein sebelum kita makan. Tengok nasi pun kita macam dah mungkin 2-3 suap dah habis selera, dah tutup selera macam tu kan. So kita nak try. Hopefully menjadi. Siapa nak confess sekarang. Kalau korang tak tengok video tu, I suka lah video, bukan video, sound tu. Nak confess sekarang. Nak confess sekarang. Sebab I kalau nak kurus, I mungkin tak akan terima sama-sama dah. Sebab kalau I nak kurus, I mungkin akan riak. I mungkin akan macam, oh, you're not my type. So kalau nak confess sekarang. Confess sebelum I kurus. Tapi itulah, mungkin sebab tu Allah tak bagi kita kurus kan. Sebab takut kita riak. Untuk mengelakkan sifat riak itu, Allah tak bagi kita kurus. Itulah sebabnya. So itu yang terakhir. So now kita akan continue dengan agenda pertama kita, which is buat cake batik.